Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera pada rakan sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ni 13 hari bulan 6, hari Sabtu. Macam biasa sekarang ni pukul 7 lebih. Kawan turun sungai pagi ni nak tengok perkara. Pagi ni kawan tengok jaring yang terubi je. Semalam kawan tak ngumpan tahu BM dengan arah. Hujan lebat di sini petang semalam. Tak tahu lagi lah hari ni ada rezeki tak ada rezeki. Nampak gayanya air naik sikit daripada semalam ni. Terus kalau ada rezeki nanti kawan post lah video ni. Kalau tak adalah sahabat. Okey lah, jom terus kawan nak tengok perkara pula ni. Tengok jari lepek ni. Air tengkujuh ni, jari ni tenggelam ni. Mana tahu kokok nak ada rezeki. Aduh, jari hitam habis dah. Kadang-kadang jari gini ada juga hasil. Kadang-kadang lah. Haha. Kotor. Patutnya kena angkat dah, tapi nya tak berangkat-angkat lagi, tak pindah ke lain lagi. Tak ada ni. Jarinya okey juga, lawa juga. Oh tu ada seekor ikan benda. Lampar ke benda? Anak tengah lah. Boleh lah. Ada juga. Cuma perlu kena cari tambah-tambah lagi. Ingat tadi nak turun sambil-sambil nak menjala. Air pula dah tak cantik. Air tengkujuh. Jadi tengok jari je lah. Dengan terubai. Tahulah tak ada tambah lagi ni sekarang. Kuat ni berbeliknya. Ikut mana? Ikannya tak ada besar mana. Tapi pintar jari ni. Ngeneng juga dia, jari-jari hitam macam ni pun. Okay, alhamdulillah. Berpintar-pintar dengan rubber kayu. Tak apalah, tiap ikan dulu. Nanti petang baru dibaiki, baru dibela. Tak ada dah nampak. Lumuk tebal lah. Nampak gaya tak ada dah sahabat, tu je lah. Boleh lah tambah-tambah. Mana tahu kok ada rezeki tambahnya. Okey, jom terus. Kalau nak tengok jari seberang tu. Jari seberang sana tu. terlajak jauh. Tolak di air ha. Tak apalah.
air menolok. Air kujur sikit, air berubah. Aduh. Dari Nanci, dari Lubuk. Ada rezeki, tak ada rezeki, tak tahu lagi. Tak ada. Oh tu. Oh, kelabau. Kelabau. Alhamdulillah besar weh. Ada rezeki tambahan, hanya nak tengah lah tu. Besar juga saiznya. Boleh dah buat modal mengetek ni. Haha. Loh. Kayu nak bukoknya. Buat tu beliknya. Pada sengat atas dia ni. Kuat tu. Tu dia. Saiz boleh tahan juga. Hampir 2 kilo je ni. Ikan banyak nama. Susuk arus, tongkah susuk arus. Jelas susuk arus. Sirik biru. Kelabau. Tu apa lagi? Ada setengah tempat dia panggil kara. Oh, ikut mana tak tahu. Berbelik-belik, berpintar-pintar. Oh, macam tu. Oh, pening juga kawan nak keluarnya. Ni baru dapat jalannya. Okey, alhamdulillah. Sekilo lebih, hampir 2 kilo je ni. Oh, dah dapat tambahan. Tengok, ada lagi bakar ni. Kuk dah. Mana tahu. Sangkuk. Baik lucu. Tak ada dah, tu je lah. Ada kok dah daun ni. Daun ara. Kena buang lah. Berpintar 1 jari habis nanti. Okay. Kawan nak ikat batu baru. Batu spare ada. Ikat batu baru bah. Okey, siap. Tarik sikit belakang. Okey. Contoh sikit. Okey, beres. Okey lah, jom terus.
Tengok terubi pula. Kok ada rezeki tambahan lagi. Okey sahabat, alhamdulillah pagi ni ada 2 ekor je pagi ni ha. Seekor anak tenggalan ni kecil sangat bu. 400 gram aje ni. Dalam 300 400 gram je kot. Kelabar je lah, ada sikit hampir 2 kilo je ni. Ni lah rezekinya, alhamdulillah jugalah. Untuk minyak buk tu. Apa tu? Ini untuk pagi semalam ada seekor nak lawan. Ni lah rezekinya untuk kau nak jual ke ni. Takat-takat ini ikannya memang kurang sangat-sangat lagi. Terubi pun tak kena pagi ni. Untuk ada nak lawan untuk pagi semalam lah ni. Allah, tu nampak sikit sahabat. Ni. Lawan untuk pagi semalam. Adalah tambahannya untuk kau nak jual ni. Lepas-lepas modal mengetek je ni. Dengan minyak buk. Haha. Okey, jom terus. Kawan nak jual ikan pula ni sahabat. Ikan banyak lambang. Tu je lah ikannya. Ui, ada juga ikan merah. Ui, bosok pengalah. Bosok pengalah ha. Bosok ha pengalah. Kurang ikan segar ni lah lawa, tapi pengalah banyak ha. Acu punya pengalah. Acu. Oh. Diam. Mana tahu. Kalau beli dia, ni je lah ikan segar kan ni. Kalau tak beli? Lampau tak ada. Tak ada. Oh, dia ambil. Lain dia ambil tu sekor. Puasa ikan. Tu? Oh, lain tu. Lain tu. Dia ambil. Tengok kayangan berpayah dah. Biasa kalau dulu sehari dua dia dapat tengok. Ini gerik. Tak masalahnya trik ni ekor merah. Kalau dulu ini tengah beria. Ini mana ada? Jarang. Tahu nak cakap dah ikan sekarang ni. Mana pergi ni? Buat gila tu. Tapi banyak pula. Relay, rolong pun boleh tahan. Tengah-tengah, nak boleh tak ada sangat. Tak ada ni motor. Motor tak boleh sungai lagi tadi. Motosikal dia ada pengkalan lagi tadi kalau lalu. Mari dah lewat tu. Lem. Ada dah. Okey, terima kasih Abang.
Lama? Ha? Lama tak? Taknya adalah tu anak kelabar. Dan rohok je. Ha, okey Ada dah. je. Oh, ada kereta. Ada dah juga tu anak kelabar je. Kalau. Nak buat perut. Ada video apa ni? Apa video? Kenapa tahu tu? Tak sesa kena ana. Baju dia tahu dia memang sokong gitu. Dia Facebook tak apa. Ngalah lebih pokok. Oh, tinggal saja. Oh, ini kawan ni punya. Ha? Oh, jaga baru tu. Oh, jaga baru pula modal lah tu. Modal jaga baru orang. Oh, tu lagi sampai bolah. Pas bolah. Oh, ikan sisik juga bolah ni. Oh, ikan besar kelabar. Sampai Oh, tusuk arus. Kelabau. Oh, tu seekor lagi. Oh, banyak naik kelabau. Sokong lah tu. Saya boleh tahan pakai. Oh. Kena ganti jaga baru lah. Haha. Hai. Berapa ratus tu? Berapa ratus tu? Belo ke? Belo ke? Belo ke? Ha. Kalau lepas kawan 600 lah dah. 600. Beres. Umpur RM50, umpur cakap. Esok kau bayar 700. Selalu bulan ini ya. Jadi KR lah 700. Okey, sahabat Ika dah siap jual tadi. Kawan mengetir dengan Nizam Fish On ni. Nizam Fish On dia jual bapak tengah ni. Dengan MZ. Milo tarik tengah lah. Ni mengetir. Rakan sahabat nak tengok kami 3 mengetir ni. Tengah mengetir ni. Nizam Fish On. Ini Nescafe. Itu Nescafe. Milo tarik tengah lah. Ni dah tarik tengah lah. Hari ni Nizam Fish On yang belanja ke ni. Dia dapat tengah lah ni. Dia dapat atur resit dia. Oh, banyak hari ni Nizam. Sekor tengah lah ya ini. Sekor tengah lah, tapi banyak hasil dia ni. Alhamdulillah je lah. Rezeki dia ni. Okey sahabat. Alhamdulillah. Kelabar kawan tadi berat dia 1.9. Ni 1.9. Dapat RM95 kali 50. Dan RM7 ikan lampar dengan anak lawa tadi. Boleh lah. Untuk minyak buk ke. Okey sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpa lah di video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum.